bayangkan satu bandar di mana anak-anak membesar tanpa pernah melihat langit biru. Bagi mereka, dunia cuma ada dua warna, kelabu konkrit dan hitam legam. Inilah Kowloon Walled City, digelar dunia sebagai The City of Darkness. Saiznya kecil sahaja, 2.7 hektar, lebih kurang 3 ke 4 padang bola. Tapi dalam ruang sekecil itu, hidup lebih 50,000 manusia. Ini menjadikannya tempat paling padat dalam sejarah manusia. Kepadatan lebih 100 kali ganda New York. Bangunan di sini dibina tanpa arkitek, tanpa pelan, tanpa undang-undang. Orang bina satu tingkat, orang lain tumpang atas bumbung. Sambung, tindih, bertindih. Akhirnya jadi bongkah konkrit setinggi 14 tingkat yang melekat rapat. Sampai cahaya matahari tak boleh tembus ke bawah. Di lorong bawah, lampu Kalimantan menyala 24 jam. Kalau padam, gelap macam dalam gua. Macam mana benda ni boleh wujud di tengah Hong Kong yang moden? Jawapannya, politik dan pengecualian. Kawasan ini asalnya kubu Cina. Bila British sewa Hong Kong, kedua-dua pihak tuntut kawasan ini. Akhirnya British tak hantar polis, tak kutip cukai, tak kawal pembangunan. Cina pun sama. Maka jadilah kawasan No Man's Land. Bila undang-undang tak wujud, penjenayah ambil alih. Dadah diproses terbuka, pelacuran berleluasa dan yang paling penting, doktor gigi haram bersepah. Rawatan murah, sangat murah. Orang luar sanggup masuk ke lorong busuk dan gelap semata-mata nak jimat duit. Tikus di sini besar macam kucing. Air pula dicuri dari paip kerajaan. Paip bocor sentiasa ada. Air kotor menitis dari atas. Penduduk berjalan pakai payung dalam bangunan. Bukan sebab hujan, tapi sebab hujan air kotor. Selama berpuluh tahun, kerajaan tutup mata sampailah 1980-an. Keadaan jadi terlalu kritikal. Akhirnya British dan China sepakat kota ini mesti dihapuskan. Tahun 1987, pengumuman dibuat. Pampasan Hong Kong 2.7 bilion dibayar. Tahun 1993, jentera meroboh mula menghancurkan kota kegelapan ini. Hari ini tampaknya jadi taman yang tenang, hijau, damai, tapi sejarahnya tinggal sebagai amaran keras. Semua barah bermula dari kecil. Bila dibiarkan, ia jadi neraka buatan manusia. Masya Allah, keamanan dan undang-undang adalah nikmat Allah yang sering kita pandang ringan.